The subject, Uncle Mamat, insists that this is crucial groundwork for the future of interstellar nasi lemak. Harap-harap monyet bulan tak kacau pokok ni. Penat aku angkut dari kampung. Mak pesan jangan lupa siram. Tapi air tak adalah pula kat sini. Nasib baik bawa tonggas spare. Kalau tak, goreng pisang pakai cahaya bulan je lah. Alah dik, masa mereka ajak naik roket, saya tanya, boleh buatkan pelikat tak? Pisang tak jatuh, lagi senang nak goreng. Astronot diorang datang beli. Lepas tu alien tanya ada sambal kicap ke tak? Pisang goreng panas. Siap bungkus untuk alien sekali. This is so good. Let's try some sambal. Oi, jangan lambat hantar balik tonggas tu. Aku nak masak nasi lemak goreng. Okay, the purple one, please. Lama betul. Saya order nasi goreng kampung sejak semalam. Ampun Pak Cik, signal GPS hilang masa saya lalu belakang mari. Kalau tahu lambat gini, baik Pak Cik tanam sayur atas bulan je. Sorry Pak Cik, trafik angkasa lebat. Alien buat konvoi. Assalamualaikum TikTok. Hari ni Pak Mat live dari bulan. Joran baru sampai, umpan ikan galaksi pun ada. Jangan lupa like, share dan Roger. Haish, zaman sekarang, joran pun boleh post sampai bulan. Ni baru betul mancing kawah. Orang lain ke bulan nak tanam bendera. Saya buka kedai mancing dulu. Siapa kata Myvi tak boleh pergi bulan? Full tank je, bro. Biasalah, Myvi lah katakan. Mancing kat sungai dah biasa. Tapi mancing kawah, ini baru rare. Kat kampung tak laku, kat bulan, bisnes meletup. Drift sampai bulan? Biasa je. Ini Myvi, bro.